lelaki ni bila dah berpisah tu, dia rasa macam mana? Dia rasa happy ke? Dia rasa terlepas ke beban dia? Dia rasa macam, aku tak payah nak hadap dah perempuan gila ni ke? Contoh, bukan berkait isteri kau. Aku cakap situasi lelaki. Lelaki. Korang jangan salah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua, sihat? Terima kasih kerana klik video kecil Tonja. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay. Baru-baru ini kes mengenai Jana Nik. Sebenarnya saya ada juga tengok video tu yang sekarang tengah diperkatakan mengenai perempuan gila. Perempuan gila. Kan? Itu yang jadi isu hangat sekarang ni. Okey, sebenarnya saya pun ada tengok podcast dia bersama dengan Fatami. Kan? Sebab itu jadi viral jugalah. Di mana-mana ada sebab luahan dia mengenai Fatimah. Dan terselitlah perkataan perempuan gila itu yang sekarang ni tengah hangat. Okey. Sebenarnya saya tengok video tu, saya terasa apa pun, serius. Kau tak ada perasaan kau No, bukan tak ada perasaan. Saya memahami, bukanlah saya kata pandai sangat tak. Tapi saya faham apa yang si Jana ni kata. Dia kata contoh. Kan di situ jelas-jelas dia kata contoh. Walaupun awal-awal masa dikata perempuan gila itu sifat Amin macam tapi dia kata bukan ex kau, ini contoh. Dan dia pun kata korang jangan salah faham, ini contoh. Kenapa ia jadi satu isu Serius saya cakap. Sebab apa? Pertama sekali, perempuan gila ni boleh dikatakan itu tak seberapa lagi dengan cacian, makian, hamuan pada seseorang pasangan tu kalau bercerai. Berpisah. Lebih-lebih lagi kalau berpisah secara gaduh sana sini. Perkataan gila tu, perempuan gila tu saja saya rasa bukan itu saja. Perempuan ni, perempuan tu, perempuan ni. Macam-macam. Begitu juga dengan lelaki. Anda berpisahan dengan seorang perempuan dan perempuan tu akan melabelkan lelaki tu macam-macam. Perempuan, lelaki gila ke, lelaki dayus ke, lelaki tak guna ke, lelaki lahanat ke, macam-macam. Macam-macam. Itu kalau netizen kata benda tu tak betul, perkataan perempuan gila tu terlalu macam sensitif sangat. Orang tengoklah di sosial media orang yang bercerai, apa perkataan-perkataan yang diorang keluarkan. Tak payah jauh-jauh. Tengok sampai sekarang ni asyik bergaduh je. Apple dengan bekas suami dia macam-macam dikeluarkan di sosial media. Bukan perempuan gila je. Tak tahulah perempuan gila tu ada. Tapi macam-macam. Buka aib sana, buka aib sini, macam-macam. So, dan dalam podcast tu pun si Jana ni sudah terang-terang dia bagi tahu contoh. Dan dia pun kata bukan, aku tak cakap ex kau tapi ini contoh. Tapi ramai sangat yang macam kecil hati dengan perkataan perempuan gila. Walaupun saya ni perempuan tapi jujur saya kata itu bukan tak seberapa lagi. tak seberapa lagi bila kita tengok orang-orang yang dah bercerai kan macam-macam dia cakap pasal ex suami dia ke, ex isteri dia ke, macam-macam. Itu bagi saya lah. Tapi kalau korang yang rasa macam orang yang bercerai bergaduh tu dia akan kata perempuan cantik, perempuan manis, simple lah kan macam tu. Dan kalau lelaki dia kata pula lelaki macho, lelaki baik, lelaki ni bla bla bla. Tak tahulah kalau itu yang selalu korang nampak kalau yang bergaduh tu mengeluarkan kata-kata sedemikian. Wow, amazing. Sebab selalu kalau yang bergaduh ni yang suarakan perkataan-perkataan semua yang tak sedap-sedap didengar. Kan? Macam. Macam-macam. Bukan setakat perempuan gila, macam-macam lagi. Sama juga lelaki. Bukan setakat lelaki gila andai katalah. Macam-macam. Kan? So, serius saya tak terasa. Mungkin hatiku ni sejenis hati yang macam santai saja ke atau macam mana? Sikit pun saya tak terasa. Tapi bila saya baca dalam di mana-mana sosial media, TikTok ada, Facebook ada, IG ada, saya cakap, kenapa macam ni? Tapi ramai juga yang faham maksud si Jana Nik sendiri kan. Ada juga yang faham. Ini kan dia ada explain kata ini kan dia kata contoh. Kenapa nak meroyan sangat? Kenapa ini sangat? Seolah-olah macam sengaja mencari kesalahan kan macam tu. Tapi itu pandangan masing-masing. Kita tak boleh salahkan orang yang begitu sensitif dengan perkataan perempuan gila sebab mungkin dia cakap macam tu sensitif sangat sebab yang cakap macam tu adalah Jana Nik. Mungkin bolehlah dilabelkan sebagai perempuan tak guna ke ataupun perempuan tak sedar diri ke. Mungkin itu yang netizen nak dengar ke atau macam mana? Please lah. Ada yang kata,
kaum sendiri dia cakap macam tu. Maksudnya dia perempuan kata dengan perempuan macam tu. Ya Allah. Dia dah beritahu dah pun. Contoh. Dan ramai jugalah yang faham. Ada yang setiap komen kata, saya ni bukan Melayu. Dia cakap macam tu. Saya bukan Melayu tapi saya faham apa yang Jalani cakap tu. Takkan orang Melayu tak faham. Ada tampar pula ni kalau dia cakap macam tu. Tapi saya tengok rata-rata komen di situ pun kebanyakan faham lah apa maksud Nick sebenarnya. Dan dia macam bagi tahu kalau itu hanyalah perkataan contoh. Dia dah cakap contoh. Dan dia bukan kata pun itu kepada ex Fatami. Sebab dalam video tu pun dia kata, aku bukan cakap pasal ex kau kan. Fatami jeling macam bulat mata macam tu masa Janani kata perempuan gila. Si Fatami kata, bukan aku cakap ex kau kan. Dia dah explain dah pun di situ. Tapi kenapa masih jadi isu? Heran. Dia tak ada isu lain yang netizen nak suarakan. Itu juga. Tapi tak tahulah kan kalau setengah orang ni kita tahu dia sangat sensitif dengan perkataan perempuan gila mungkin. Kan? Saya rasa kalau saya pun, contohlah bergaduh dengan orang pun lelaki tak guna, lelaki gila, lelaki dayus, lelaki ni, lelaki tu mungkin sampel kan. Jadi untuk netizen yang macam kurang faham tu, tolong tengok video tu tanpa menganggap bahawa yang dimaksudkan itu adalah Fasura. Mungkin dia ingat yang dimaksudkan perempuan gila tu adalah Fasura ke tu macam mana tak. Dan korang kan dengar sendiri macam mana, dengar betul-betul apa yang Jalani cakap. Jangan korang nampak Jalani cakap perempuan gila macam tu, korang pun share juga perempuan gila, Jalani cakap perempuan gila. Korang tak tengok pun video yang sebenar-benarnya. Macam tu. Okay? Itu saja. Sebab saya tengok di mana-mana ada perempuan gila, perempuan gila, perempuan gila. Hey, saya pun ada komen tahu di situ. Saya bagi tahu maksud sebenar Janani. Dan dia pun saya komen lah kata Janani bukan kata dengan ex Fata pun ataupun mana-mana. Sebab setahu saya sendiri kalau lelaki dengan perempuan bergaduh ke berpisah ke, bukan setakat perempuan gila saja dia akan keluarkan kata-kata tu. Macam-macam lagi. Dan ramai juga yang sependapat dengan saya. Kan? Korang jangan jadi macam buat-buat tak nampak isu-isu orang yang bercerai. Perkataan apa yang diorang keluarkan. Tapi kita kena sedar dirilah. Bila kita nampak di sosial media orang bercerai macam mana, apa perkataan dilemparkan kepada ex suami ke, ex isteri ke, macam-macam kan. So, santai. Jangan terlalu ni sangat. Jangan terlalu macam seolah-olah kita ni adalah yang terbaik. Saya sendiri pun mungkin kalau tengah marah tak tahu apa yang saya keluarkan perkataan kepada orang yang saya tengah marah tu kan. Sebab saya melihat video tu saya tiada perasaan. Bukan maksudnya tiada perasaan apa. Bila dia kata perempuan gila saya tak terasa apa pun. Sebab saya sedar kalau orang marah bercerai sampai bergaduh macam tu, macam-macam perkataan yang dia keluarkan. Bukan setakat perkataan perempuan gila je. Itu korang kena faham tu. Kalau yang kata tak adalah tipu lah tu. Kau tak nampak ke sosial media tu kalau orang bergaduh, orang bercerai macam mana? Belum lagi yang real tau. So itu sajalah. Santai-santai saja, okey? Santai-santailah sayangku. Okey, itu sajalah. Terima kasih kerana kalian berkata. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye-bye.